Satu insiden kemalangan jalan raya membabitkan sebuah van dan kenderaan pacuan 4 roda jenis Nissan Navara dilaporkan berlaku di laluan Bukit Tambun menghala ke Batu Kawan, Pulau Pinang. Kejadian tersebut tular di media sosial selepas rakaman dashcam memaparkan detik pelanggaran berkenaan dikongsikan orang awam. Berdasarkan rakaman yang beredar, sebuah van dipercayai keluar dari simpang secara tiba-tiba sebelum memasuki laluan utama. Situasi itu menyebabkan pemandu Nissan Navara berkenaan tidak sempat mengelak lalu berlaku pelanggaran antara kedua-dua kenderaan terbabit sebelum Navara merempuh satu lagi kenderaan lain. Bagaimanapun, setakat ini belum ada maklumat rasmi mengenai jumlah individu yang terlibat maupun tahap kecederaan yang dialami. Pihak berkuasa juga belum mengeluarkan sebarang kenyataan lanjut berhubung punca sebenar kejadian.